Persediaan emas untuk pencen. Tuan-puan yang telah dekat nak pencen, akak nak pesan satu benda penting. Jangan tunggu sampai hujung baru nak fikir pasal simpanan. Pertama, sekarang harga emas memang tinggi, tapi jangan risau. Itulah tanda simpanan kita makin bernilai untuk masa depan. Kedua, emas ini kalis inflasi. Kalau duit makin mengecil nilainya, emas tetap jaga maruah kita bila tak ada gaji tetap. Yang ketiga, bila ada emas, pencen lebih tenang. Boleh jual sikit-sikit untuk tampung belanja, tak rasa terbeban. Yang keempat, akak juga nak cadangkan jadi dealer public gold. Sambil simpan emas, boleh dapat pendapatan tambahan untuk isi masa persaraan. Kelima, ingat ya, persaraan itu sepatutnya masa kita nikmati hidup, bukan risau pasal duit. Biar sama-sama kita jaga masa depan. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas, akak sedia bimbing. WhatsApp akak untuk akak bantu.